Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 14 hari bulan 5 2026, kami Yayasan Al-Azhar berada di Surau Al-Insyirah, Bukit Tinggi, Kelang. Di sini kita menghantar sebanyak 10 set kelengkapan jenazah hasil infak tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli bin Osman, selaku pengerusi Surau Al-Insyirah, Bandar Bukit Tinggi 2. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Al-Azhar kerana sudi memberi sumbangan set lengkap pengurusan jenazah pada surau kami. Surau kami terletak di Bandar Bukit Tinggi 2 Kelang dengan padatan penduduk Islam agak ramai. Purata dalam pengurusan jenazah setahun kami lakukan pada tahun lepas dalam 25 orang ke atas lah dalam setahun. Jadi kami amat memerlukan lah, kiranya ada sumbangan sebegini, kami amat memerlukan lah supaya memudahkan lagi surau kita khidmat untuk ahli karya kami. Saya bersyukur dan mendoakan kepada Yayasan Al-Azhar, pada penderma-penderma yang sudi menderma pada surau kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana menginfakkan set kelengkapan jenazah melalui Yayasan Al-Azhar, dan kami doakan semoga dimudahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Jazakallahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.